Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang. Mohon tuan-tuan dan puan-puan memberikan perhatian seketika kepada taklimat keselamatan ini. Sekolah ini terbahagi kepada beberapa kawasan utama, Blok A dan Blok B. Blok C, Blok Prasekolah, Padang A dan Padang B. Sila kenal pasti lokasi anda serta laluan keluar yang terdekat pada setiap masa. Sekiranya berlaku kecemasan atau kebakaran, jangan panik. Bertenang dan bergerak keluar dengan selamat melalui pintu utama bilik masing-masing. Ikuti laluan kecemasan dan bergerak menuju ke gelanggang bola tampar yang terletak bersebelahan Padang A. Sekiranya anda berada di tandas, pejabat atau bilik mesyuarat yang terletak di Blok A dan Blok B, bergeraklah menuju ke tangga Blok A atau tangga Blok B. Turun dengan tertib dan teruskan perjalanan menuju ke arah kantin. Seterusnya, bergerak menuju ke Blok C dan gunakan laluan yang disediakan. Teruskan perjalanan menuju ke gelanggang bola tampar dengan tenang dan selamat. Sekiranya anda berada di Dewan atau di Blok Prasekolah, gunakan laluan di sebelah kiri Dewan. Bergeraklah dengan tertib menuju ke gelanggang bola tampar yang terletak tidak jauh dari Dewan. Alat pemadam api telah disediakan di setiap laluan utama. Gunakan alat pemadam api hanya sekiranya keadaan mengizinkan dan bagi tujuan kawalan awal kebakaran. Utamakan keselamatan diri. Sekiranya kebakaran tidak dapat dikawal, segera tekan suis penggerak kebakaran berwarna merah yang terdapat di setiap laluan. Ini akan memberikan amaran kepada warga sekolah supaya tindakan kecemasan dapat diambil dengan segera. Untuk keselamatan semua, merokok dan penggunaan vape adalah dilarang sama sekali di seluruh kawasan sekolah. Sila patuhi semua arahan keselamatan ini sepanjang berada di kawasan sekolah. Keselamatan kita, tanggungjawab kita bersama. Sekian, terima kasih.